Kenapa Allah Ta'ala nak panggil Nabi ini hamba-Nya? Adalah hikmah dia adalah untuk mengelakkan mana-mana manusia. Ada manusia yang dia menganggap Nabi dia sebagai anak Allah ataupun Allah. Ada tak? Jawapan dia ada. Macam kisah siapa? Macam kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Betul tak? Ada tak agama yang dia menganggap Isa itu salah satu daripada 3 Tuhan? Ada. Semua orang tahu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa? Apakah alasan yang boleh mengatakan Nabi Isa ni adalah Tuhan? Ada kuasa Tuhan. Kerana Nabi Isa ni, kalau kita baca dalam sejarah dia, kita boleh buka dalam surah Ali Imran ayat nombor 49, buka surah nombor 56. Nabi Isa ni dia ada mukjizat ni kalau kita tak kawal dia, kalau kita melebih-lebih, boleh menganggap dia ni bukan orang ni. Dia ada sifat ketuhanan, dia ada DNA Tuhan dia. Contohnya Nabi Isa dia boleh buat apa? Dia boleh jadikan burung daripada tanah. Dia buat daripada tanah jadi burung betul. Nombor 2, Nabi Isa dia boleh menyembuhkan orang botak dan orang yang ada penyakit sopak. Kalau orang tu buta daripada kecil, Nabi Isa sapu saja elok. Kalau orang kena penyakit kulit, penyakit sopak ni, kalau Nabi Isa ada, dia pegang penyakit tu hilang. Dan yang sangat menariknya, dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Jadi ada kumpulan manusia apabila dia terlalu kagum sangat dengan keajaiban yang berlaku ni, sehingga dia menganggap Nabi Isa ini adalah ada kuasa Tuhan tu. Jadi untuk memastikan manusia tidak menganggap Nabi ini adalah seperti Nabi Isa itu, maka Allah awal-awal telah menyebutkan Nabi ini adalah hamba-Nya.